Adakah anda sedang bahagia? Tahukah anda, kerja yang kita rasa penat adalah impian orang yang sedang mengganggu. Anak-anak yang kita rasa nakal, membebankan adalah impian orang yang belum ada anak. Pasangan kita yang tidur berdengkur ataupun kita rasa bosan adalah impian orang yang sedang kesunyian. Rumah yang kita rasa kecil dan sempit adalah impian orang yang gelandangan. Tabung simpanan kita yang sikit, bila dapat ASB, nampak sikit sebab sikit, tapi impian orang yang sedang dikelilingi oleh hutang piutang. Petang-petang kita rasa bosan, tak tahu nak buat apa, adalah impian orang yang sedang sakit kat hospital, yang sedang berjuang melawan kanser, penyakit yang tidak ada ubat. Kita yang tak tahu nak pergi mana, kereta ada, tapi tak tahu nak pergi mana, lalu mengeluh. Tahu tak, kita yang sedang tak tahu nak pergi mana tu adalah impian orang yang dalam penjara. Jadi, kita ni banyak nikmat Allah Ta'ala bagi. Maka bersyukurlah. Bersyukurlah dengan segala nikmat, walaupun sekecil-kecil nikmat. Kerana hidup kita ni adalah impian ahli neraka, Firaun, Haman, Namrud, Korun, yang ingin kembali ke dunia, nak jadi macam kita, nak ucap La ilaha illallah. Jadi, fikirkanlah. Tanjak corak batik memberi pesanan. Wah.